Dalam video ini, saya akan tunjukkan cara untuk memindahkan data daripada sistem Easy Retail POS ke EasyLink Tools serta ke sistem AutoCount untuk transaksi cash sales, buat pembelian dan pembayaran seperti biasa. Kemudian klik pada butang Data Management dan data akan automatik dipindahkan setiap 5 minit seperti yang ditetapkan ke EasyLink Tools. Dalam sistem EasyLink Tools, klik pada butang Dashboard. Anda boleh lihat paparan graf dokumen yang dihantar dari Easy Retail POS. Untuk membuat semakan transaksi cash sales, klik pada Post Sales Listing dan tetapkan tarikh dan klik pada Load Record. Anda akan lihat transaksi tadi telah dimuat naik dalam sistem EasyLink Tools. Kemudian klik pada butang Post to Account dan anda boleh pilih dokumen yang ingin dihantar ke AutoCount pada Advanced Option dan klik Start untuk hantar. Dalam sistem AutoCount, klik pada Sales. Kemudian pilih Cash Sales. Klik butang Refresh. Data jualan yang telah dipindahkan dari EasyLink Tools akan dipaparkan di sini. Setiap item transaksi direkod secara terperinci dan lengkap. Seterusnya, untuk transaksi trade-in dan cash purchase. Lakukan proses trade-in dan cash purchase seperti biasa. Isikan maklumat pembekal di bahagian Supplier Info. Untuk lebih cepat, My Invoice Text by QR bagi mengisi maklumat pembekal secara automatik. Jika pembekal ialah individu, boleh guna imbasan MyCard OCR untuk dapatkan nombor TAN dengan mudah. Tandakan juga pada pilihan Require Self-Delete e-Invoicing. Setelah transaksi selesai, anda boleh semak dokumen trade-in dan cash purchase. Setelah selesai, pergi ke laman Data Management. Anda boleh klik butang Upload secara manual untuk mempercepatkan penghantaran data. Dalam sistem EasyLink Tools, klik pada Post Purchase Listing untuk menyemak transaksi trade-in dan cash purchase. Anda boleh melihat perbezaan antara kedua-dua transaksi ini di bahagian Payment Method. Setelah semakan selesai, klik pada Post to Account untuk memindahkan data ke dalam sistem AutoCount. Dalam sistem AutoCount, klik pada Cash Purchase. Anda akan lihat transaksi terkini trade-in dan cash purchase, serta dokumen tersebut menggunakan kod Easy Retail POS yang menandakan ia direkodkan semasa sistem dalam offline mode. Untuk menyemak dengan lebih terperinci, klik pada Due Flow untuk melihat butiran transaksi cash purchase. Bagi trade-in pula, anda juga boleh klik Due Flow dan akan dapat lihat bahawa invoice tersebut telah dipadankan secara automatik dengan transaksi berkaitan.